Okey, subtopik yang terakhir dalam topik 6 ini iaitu video editing software ataupun perisian suntingan video. Okey, kita boleh guna beberapa software yang bertujuan untuk kita nak buat proses editing video iaitu Nero Video. Ni dia punya interface lah. Korang boleh explore lah. Kalau ada free version boleh try. Contoh kita ada Corel Video Studio, Wondershare Filmora, Power Director. Jadi yang old school kita dah guna dari dulu lah. Yang biasa kita ada Adobe Premiere. Ini yang trend sekarang lah. Majoriti banyak menggunakan Canva. Di mana Canva pun ada dalam mobile apps punya. Jadi korang boleh guna Canva untuk proses editing lah. Okay. Tapi biasanya saya suggest kita boleh menggunakan Filmora. Filmora pun banyak function effect yang latest dan kita boleh gunakanlah untuk editing video. Ni pun salah satu software ataupun apps yang kita boleh guna untuk editing, di mana dalam software ni kita boleh add effect, kita boleh add text, kita boleh add audio dan sebagainya. Okey, itu saja kelas untuk topik 6 kita. Jadi apa tugasan yang korang perlu siapkan untuk topik 6 ini? Yang firstnya adalah siapkan mind map untuk topik 6 yang merangkumi semua subtopik yang diterangkan di awal tadi. Jadi saya konkludekan awal tadi korang dah belajar berkaitan dengan jenis-jenis kamera, berkaitan dengan pengenalan kepada video publishing TVET, lepas tu peranan video dalam teaching and learning, jenis-jenis kamera dan juga video, jenis-jenis kamera shoot, jenis-jenis pergerakan kamera movement, dan juga macam mana nak menghasilkan storyboard untuk pembikinan video, dan yang terakhirnya video editing software. Jadi korang lengkapkan dan buat mind map berkaitan dengan 7 subtopik ini. Terpulanglah nak buat dalam satu mind map ataupun dalam 3 pages mind map, terpulang ikut kreativiti. Nak buat secara hands on ataupun nak buat secara handwriting ataupun nak type kat komputer, terpulang ikut masing-masing. Dan seterusnya yang terakhir, tugasannya korang perlu cari setiap satu contoh video yang menggambarkan jenis-jenis kamera movement yang kita ada tadi kan. Ada 4 kamera movement, tilt, pan, dolly dan juga apa satu lagi movement tadi. Jadi korang kena cari contoh video yang menggambarkan kamera movement tersebut lah. Yang kita ada tilt, zoom, dolly dan juga pan. Okay. Jadi itu saja kelas untuk topik 6. Kita akan jumpa minggu-minggu seterusnya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.